Hari ni di Pahang. So kecoh dah sikit. Pahang Bubadun. Saya tak rasa Bubadun. Saya punya pendapat, saya tak rasa Bubadun. Kenapa nak kena Bubadun? Betul tak? Kenapa nak kena Bubadun? Sebab ini kerajaan negeri. Kerajaan negeri ni di bawah Sultan Negeri ya. Yang mana Sultan Pahang, Sultan Abdullah lah. So dalam keadaan hari ni, kalau kita patah balik ke belakang, kita ingat balik. Apabila kerajaan perpaduan, yang mana Anwar Ibrahim Perdana Menteri dibentuk, yang mana UMNO, sewaktu itu ahli UMNO bising. Masa tu ahli UMNO bising. Kenapa nak kena bergabung dengan DAP? Kenapa nak bergabung dengan Anwar Ibrahim? Apa Zahid bagi tahu? Ini kerajaan tuanku. Ini titah agung. Kita kena ikut. UMNO tak boleh lawan raja-raja. UMNO tak boleh lawan titah yang di-Pertuan Agong. Ingat tak? Jadi, bentuklah kerajaan dekat federal. Lepas tu, negeri-negeri pun bentuk juga. Kenapa ni? Oh, kita kena ikut. Ini titah agung. Padahal, tak ada pula agung bertitah. Negeri-negeri pun semua agak sama juga. Tak ada, guys. But this is permainan Anwar dan Zahid. Game diorang ni. Cikgu dengan anak murid. Yang lain ni ikut sebab ni. Kehendak. So, sekarang ini, adalah rumus kata Dun Negeri Pahang akan dibubarkan. Berkenaan dengan ni lah. Saya tak rasa bubar Dun. Tetapi mereka boleh tukar kerajaan. Setuju tak? Tak payah bergabung dengan PKR dengan DAP. UMNO Pahang, Adun Pahang, UMNO, bergabunglah dengan Perikatan Nasional. Bentuklah kerajaan negeri. Boleh? Boleh. Bukan saja di Pahang. Dia boleh berlaku di Perak. Boleh? Boleh. Dia juga boleh berlaku di Selangor. Kalau nak buat, boleh. Dia boleh, guys. Boleh. Bukan tak boleh, boleh. Kalau nak lah. Kalau betul lah. Sebab sekarang ni, pada saya lah, pada orang UMNO yang tengok, engkau tak boleh harapkan kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi lagi dah. Sebab Zahid takkan fikir semua ni. Zahid fikir tentang diri dia. So, kenapa kau orang nak kena tunggu keputusan Presiden UMNO? Sedangkan Presiden UMNO tu dia hanya memikirkan tembolok diri dia. Betul tak? So, masing-masing boleh buat move apa. Dan hak kepada Adun untuk pilih siapa menteri besar. Macam sekarang tengah berlaku dekat Perlis lah. Perlis kan kecoh sekarang ni. 8 Adun tarik sokongan daripada menteri besar Perlis yang baru ni. So katanya 5 orang bersatu, 3 orang PAS. Maknanya tak sokong menteri besar sekarang yang ada ni. So, menteri besar yang ada sekarang ni ada dekat hospital lah. So, kalau Perlis boleh. So, kenapa tak boleh dekat negeri lain? Apa masalah dia? Betul tak? Betul tak betul saya tanya dengan korang? Betul tak betul? Buatlah. At least bukan sebab apa. Kalau betul nak bagi tekanan, sekarang nak aratkan menteri kabinet. Menteri kabinet tak nak letak jawatan. So, bermulalah pada negeri masing-masing. Contoh macam negeri Pahang lah. Titah addendum tu daripada Sultan Pahang. So takkanlah ada Pahang tak bertindak. Betul tak? Jadi saya harap buatlah permulaan kalau betul lah. Kalau betul nak menunjukkan bantahan protes. Kerana apa? Kerana ini satu benda yang menafikan hak yang di Pertuan Agong. Bukan sebab UMNO. Saya cakap ni kalau nak buat move bukan sebab UMNO. Tapi kalau betul UMNO kata mereka ni ikut raja-raja Melayu, mempertahankan yang di-Pertuan Agong, raja-raja Melayu. Jadi dalam isu titah addendum ini, kalau kau tak setuju, yang mana Anwar sembunyikan titah addendum, mantan Peguam Negara sorokkan, menafikan, pudih pokar, kata kabar angin semua ni, lepas tu keluar keputusan mahkamah yang korang rasa tak puati, kerana menafikan hak raja-raja Melayu, maka kau buatlah move ni
demi nak menunjukkan kau mempertahankan hak raja-raja Melayu. Betul tak? Buatlah. Kalau betul lah. Kalau mereka buat.